Bagaimana kita nak menegur orang yang melakukan maksiat di khalayak ramai tanpa rasa segan silu? Selagi apa yang kita boleh guna, wajib guna. Kita boleh guna media sosial untuk marah, guna media sosial. Jangan rasa segan dengan ahli maksiat. Haram kata haram, sesat kata sesat, bodoh kata bodoh. Jangan ambil hati. Kita kena kenal maudhu' orang yang kita nak dakwah. Kita sekarang ni tak kenal orang yang kita nak dakwah. Orang tu sudah kufur, sudah sesat, sudah murtad, kita layan sebagai orang Islam. Orang yang anti-Islam kita anggap orang yang tak faham agama. Bukan. Dia anti-Islam, dia orang kafir, laknatullah. Kena pandai. Orang macam mana? Ni orang jahil, ni geng motor, dia bukan malas mayang, dia ikut-ikut. Baru sedap kita berdakwah. Dari tegur kena tegur. Guna media sosial. Ini orang sesat, ini orang fasik, ini orang zalim. Ini dijanjikan neraka dalam kitab-kitab hadis. Belagu tu biar kerah. Kerana apa? Kerana kita sekarang ralik dan kadang-kadang ambil hati orang. Malah nak tegur orang. Duk main ambil hati je, rosak habis satu Malaysia lagi. Jangan ambil hati. Sesat kata sesat. Haram kata haram. Zina kata zina. Jangan ambil hati orang. Okey? Mu agung ke mu tuanku ke apa tak ada peduli. Haram kata haram. Dosa kena kata dosa. Barulah manusia itu terasa hati dia.